Okey. Ini pagi on point Cool 101. Nak atau tak nak, bermula 1 Julai nanti cukai SST akan dikenakan kepada kita. Tetapi cukai barangan, cukai jualan dan juga perkhidmatan ini adalah perluasan ya terhadap barangan-barangan pilihan yang bukan asas. Yang menjadi perbualan hangat adalah mengenai buah-buah import. Tetapi kalau kita tengok ada juga barangan-barangan lain, contohnya seperti spa, slimming dan juga salon akan dikenakan 8%. Pendidikan swasta yang mahal iaitu setahun 60,000 juga akan dikenakan 6%. Ya. Dan untuk kesihatan swasta, rawatan klinik akan dikenakan 6% tetapi kepada bukan warga negara. Okey, dan dulu beli barang dapur 50 boleh penuh dalam bakul. Sekarang 50 tinggal separuh. Ayam, telur, sayur semua naik sikit-sikit. Mungkin orang kata lah sikit tapi lama-lama terasa kan. Tu yang kita nak tahu Muaz ya. Sekarang kita bersama dengan Dr. Siti Zaidah, Senior Lecturer Sekolah Pengajian Ekonomi. Doktor, melihat kepada keadaan ini, macam mana sebab ramai juga yang berkata duit kita bulan-bulan pun kadang-kadang negatif ya. Tak tahu lagi dah nak cari kat mana. Jadi apa yang kita perlu buat? Persediaannya ke atau apa yang memang betul-betul kita kena ready ni? Baik, terima kasih atas jemputan untuk saya daripada radio Cool FM. Ya. Jadi izinkan saya sebelum saya menjawab soalan yang ditanyakan, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit tentang apakah itu cukai jualan dan perkhidmatan untuk kita lebih memahami rejim cukai ini sebelum saya menjawab soalan yang ditanyakan. Boleh ke? Boleh, silakan. Baik, okey. Cukai jualan dan perkhidmatan ataupun kita panggil sebagai SST, ya, Sales and Service Tax, adalah satu rejim cukai yang diperkenalkan semula di Malaysia pada 1 September 2018. Bermula pada 1 September 2018 untuk menggantikan rejim cukai yang lama iaitu cukai barangan dan perkhidmatan ataupun kita panggil sebagai GST. Jadi seperti mana namanya, cukai jualan dan perkhidmatan, dalam cukai ini kita ada dua bidang utama iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Dua komponen utama, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Jadi cukai jualan akan dikenakan ke atas barangan pada kadar sama ada 0%, 5% atau 10%. Dan manakala cukai perkhidmatan pula akan dikenakan pada kadar 6%. Okey, jadi yang terbaru kita diberitahu bahawa akan ada satu reformasi ataupun satu perubahan ke atas rejim cukai jualan dan perkhidmatan ini. Di mana kerajaan bakal melakukan satu perubahan iaitu dari segi semakan semula kadar cukai jualan dan perluasan skop cukai perkhidmatan secara bersasar bermula pada 1 Julai 2025. Maksud bersasar ini adalah barangan asas, okey, seperti yang Cik cakap tadi, makanan, daging, ayam dan sebagainya sebenarnya masih dikenakan cukai pada kadar 0%. Betul. Jadi hanya beberapa barangan terpilih ataupun perkhidmatan terpilih sahaja yang akan melalui rejim perubahan ataupun reformasi dari segi kadar cukai jualan ataupun skop perluasan cukai perkhidmatan. Okay, itu dari segi pengenalan kepada SST dan juga reformasi yang akan dikenakan ke atas SST di Malaysia lah. Jadi merujuk kepada soalan tadi, apakah yang kita sebagai rakyat boleh lakukan untuk menangani kos sara hidup yang semakin meningkat? Itu soalannya tadi kan? Ya, betul. Jadi beberapa cadangan yang saya boleh berikan di sini untuk menangani masalah ini, khususnya kepada golongan M40 dan juga B40. M40 ini adalah golongan yang selalunya terlepas pandang. Jadi antara perkara yang kita boleh lakukan secara umumnya adalah yang pertama, merancang perbelanjaan. Okey, yang mana kita boleh buat perbelanjaan bulanan, belanjawan bulanan untuk mengawal perbelanjaan dan mengenal pasti bidang yang boleh dikurangkan. Apabila saya sentuh tentang merancang perbelanjaan, kita boleh, kalau boleh kita sebutkan beberapa perkara yang menjadi kebiasaan beberapa antara kita. Contohnya seperti ada di antara kita yang suka bertukar-tukar telefon bimbit contohnya. Ataupun ada di antara kita yang melanggan beberapa perkara yang contohnya kurang perlu. Melanggan seperti langganan yang bersifat hiburan dan sebagainya. Ataupun ada juga di antara kita yang melakukan pinjaman untuk tujuan-tujuan seperti membuat ubah suai rumah ataupun pinjaman untuk tujuan menukar aksesori kereta. Itu antara perkara yang mungkin boleh dikurangkanlah dalam merancang perbelanjaan.
Kemudian kita boleh juga buat alternatif seperti mencari pendapatan tambahan, mencari kerja sambilan ataupun buat perniagaan secara kecil-kecilan. Okay, dan perkara lain juga adalah berbelanja secara bijak. Bila saya sebut berbelanja secara bijak ini, dia termasuk juga masak sendiri berbanding makan di luar, kemudian membawa bekal ke pejabat, kemudian amalan seperti berkongsi kereta juga boleh dilakukan. Kemudian perkara lain seperti membeli barang sewaktu jualan murah, membuat perbandingan harga sebelum berbelanja dan juga menambahkan ilmu-ilmu yang kita boleh untuk meningkatkan kemahiran dan seterusnya kita boleh menggunakan kemahiran ini untuk mencari peluang-peluang pendapatan tambahan lah. Jadi itu antara cadangan yang saya boleh lakukan. Baik. Ya, baik. Baik, Doktor, terima kasih atas input yang diberikan, Doktor, ya. Thank you, Doktor. Sama-sama. Terima kasih juga. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Empat is Apa tadi dia sebut? empat call Fakri. Okey. Apa lagi yang kita boleh kurangkan? Okey. Suara tenang Jadi doktor dah berikan option kepada kita dan saya melihat juga kadang-kadang buah ni akan dijual pada harga yang sedikit rendah apabila ianya telah lama berada di pasaran. Betul tak, Aizah? Ya, Contohnya contohnya buah yang fresh mungkin harganya lebih mahal, tapi kalau dah lama sikit dia akan turunkan harga. Jadi macam doktor katalah, kena pandai cari peluang, harga-harga diskaun macam itulah maksud yang doktor katakan tadi. Rajin sikit lah ya membuat perbandingan. Okey, kita nak tengok apa lagi yang boleh kita kurangkan perbelanjaan sebab kena betul-betul uruskan perbelanjaan dengan bagus ni. Bermula 1 Julai nanti memang akan ada sedikit kenaikan untuk barangan-barangan tertentu. Kongsikan di Cool 101.